Expectation aku macam biasa-biasa je. Another day, another movie. Hari ni aku akan tengok cerita Malam 3 Yasmin. sekarang keluar masuk. Dia bagi aku sangat suspend. Dia lah banyak sangat si hantu, cumanya nak tahu macam mana dia dibunuh. Tapi semua tu jujur baru keluar si jump scare. Hantu tu akan clueless apa dia cerita ni nak tunjuk. Aku nak tanya pendapat daripada Kila. Terkejut, banyak jump scare. And hantu tu kan dia datang daripada belakang. Memang dia nak direct depan muka. Rating aku boleh bagi cerita ni 7.10. 7 to 10. So itu saja aku punya review. Thank you so much untuk recommend filem dan juga Testa Cinema. Jumpa lagi akan datang.